Pada 7 Julai 2022, seorang influencer TikTok telah menutup sebuah jambatan di Mexico dengan kereta mewahannya untuk merakam video. Tindakan ini telah mengundang kemarahan salah satu kata paling berbahaya di Mexico dan apa yang mereka lakukan kepada lelaki ini telah mengubah kehidupan beliau selamanya. Ini adalah cerita mengenai influencer TikTok yang menggali kubur sendiri. Rodolfo Marquez. Rodolfo Marquez, yang juga dikenali sebagai Fofo Marquez, adalah seorang influencer kontroversi dari Mexico yang mempunyai berjuta-juta pengikut di media sosial. Dilahirkan pada 15 Julai 1997, Fofo sememangnya berasal dari keluarga yang kaya. Walaupun tidak banyak maklumat yang diketahui mengenai latar belakang keluarganya, dari apa yang diketahui, datuknya membuat kasut untuk tokoh penting di Mexico, manakala bapanya adalah salah seorang pemilik stesen minyak jenama Total sebelum meninggal dunia. Ia jelas menunjukkan bahawa Fofo berasal dari keluarga yang kaya raya. Kepribadiannya di media sosial sangat berpusatkan gaya hidup mewah, dengan dia sering menunjukkan kereta mewah, menghadiri kelab malam bersama teman-teman dan hidup seperti yang diimpikan oleh setiap orang Meksiko. Melalui perkongsian gaya hidup mewah di media sosial, Fofo mengumpul lebih daripada 3 juta pengikut, menjadikannya seorang influencer yang dikenali dalam kalangan Gen Z. Namun, populariti Fofo di Instagram tidak cukup baginya. Dia cuba berkembang ke TikTok dan berjaya membina pengikut yang lebih ramai. Walau bagaimanapun, dengan populariti yang datang, Fofo juga mula terjerumus dalam masalah. Ramai orang mulai memerhatikannya dan ada yang ingin menjatuhkannya. Tetapi Fofo tidak peduli. Dia mempunyai ego yang besar dan berasa tidak terkalahkan. Namun, segala-galanya berubah apabila dia membuat kesilapan besar dengan salah satu kata paling berbahaya di Meksiko. Kartel Jalisco New Generation CJNG. Kartel Jalisco New Generation CJNG, yang diketuai oleh Nemesio Oseguera Cervantes dikenali sebagai El Mencho, merupakan salah satu sindiket jenayah paling ganas dan berkuasa di dunia. El Mencho berasal dari keluarga petani, tetapi memilih jalan gelap yang akhirnya membawanya menjadi ketua kartel ini. CJNG dikenali kerana kekejamannya dan kekuasaan besar yang dimilikinya, mengawal banyak kawasan di Meksiko dan mempunyai pengaruh dalam kerajaan Meksiko. Kartel ini dilengkapi dengan senjata ketenteraan dan mempunyai keupayaan untuk mengancam, merasuah dan menguasai sebahagian besar negara. Menentang CJNG adalah satu kesilapan besar dan risiko maut. Kesalahan Fofo Marquez. Pada 7 Julai 2022, Fofo mengambil 3 kereta mewah dan meletakkannya betul-betul di tengah jambatan Matut Remus di Guadalajara, Meksiko. Dia keluar dari keretanya dan mula merakam video yang menunjukkan kesesakan lalu lintas yang berlaku akibat perbuatannya. Dia berkata, "Kami tutup jalan ini kerana saya mahu menunjukkan apa yang wang dan kuasa boleh lakukan." Fofo menyombongkan diri tentang bagaimana dia boleh menutup jambatan itu dan menari di atasnya tanpa mempedulikan orang lain yang terperangkap di belakangnya. Video tersebut menjadi viral dengan cepat dan ramai yang mengkritik Fofo kerana sikapnya yang tidak bertanggungjawab. Walaupun demikian, yang tidak dijangkakan ialah reaksi dari CJNG, yang menganggap tindakan Fofo sebagai satu penghinaan terhadap mereka. Tindak balas CJNG. CJNG tidak dapat menerima perbuatan Fofo yang begitu terang-terangan menunjukkan kuasanya di Guadalajara, kawasan yang dikuasai mereka. Kartel ini menghantar mesej yang mengancam untuk membalas dendam terhadap Fofo. Mesej ini tersebar dengan cepat di media sosial dan berbunyi seperti berikut. "Halo semua orang di Guadalajara. Kami adalah Kartel Jalisco New Generation. Seperti yang anda tahu, influencer atau sampah Fofo Marquez telah menghalang aliran trafik di jambatan Matut Remus, dan ini adalah tindakan yang kami tidak akan toleransi. Kami menguasai Jalisco dan seluruh Meksiko. Tidak ada wang atau kuasa yang dapat menyelamatkan kamu jika kamu datang ke Guadalajara lagi." Mesej ini sangat menakutkan Fofo, kerana dia tahu bahawa jika CJNG mahu, mereka boleh membunuhnya tanpa ada siapapun yang dapat melindunginya. Di tengah-tengah ketakutannya,
Fofo terpaksa meminta maaf dan bersembunyi di rumah keluarganya dengan pengawal keselamatan yang dijemput oleh keluarga beliau. Walaupun begitu, dia tetap merasa tidak selamat. Insiden lain yang melibatkan tiktokers. Fofo bukan satu-satunya tiktoker yang telah melibatkan diri dengan katil ini. Seorang lagi tiktoker yang dikenali dengan nama pengguna Illuminati 6 dengan berani mengutuk El Mencho secara langsung. Walaupun pada awalnya ramai yang menganggapnya sebagai berani, beberapa hari kemudian, dia memuat naik video permohonan maaf kepada El Mencho, mengakui kesilapannya. Dia mendakwa bahawa dia tidak menyedari akibat dari kata-katanya dan meminta maaf atas tindakan tersebut. Sama seperti banyak tiktokers lain, ada yang memilih untuk mencabar katil. Namun ini biasanya berakhir dengan penyesalan yang besar. Contohnya, Juan Luis Lagunas Rosales, yang dikenali sebagai El Pirata de Chulhacén, mati ditembak selepas secara terbuka mengutuk El Mencho. Kejadian ini menunjukkan betapa berbahayanya untuk menyinggung perasaan katil-katil ini, yang tidak segan silu untuk membunuh sesiapa sahaja yang dianggap sebagai ancaman. Kesimpulan. Katil Jalisco New Generation CJNG adalah salah satu entiti jenayah yang paling ganas di dunia. Mereka tidak teragak-agak untuk membunuh sesiapa sahaja yang mengancam kedudukan mereka, termasuk influencer media sosial seperti Fofo dan Juan. Untuk mereka, tiada yang lebih berharga daripada kekuasaan dan kewangan yang mereka peroleh daripada kegiatan haram mereka. Mereka tidak akan membiarkan sesiapa menghina mereka tanpa akibat yang setimpal. Mereka yang terlibat dalam dunia media sosial, terutamanya yang berani mengkritik katil ini, perlu berhati-hati kerana tindakan mereka boleh membawa pada yang sangat berbahaya. Meskipun sesetengah daripada mereka mungkin meminta maaf atau bersembunyi, tidak ada yang tahu pasti apakah mereka akan selamat atau tidak. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan info terkini dan berita dari kami. Sehingga bertemu lagi. Bye.